cara penerangan CPR. Cardiopulmonary resuscitation (CPR) satu tindakan bantuan awalan bagi memulihkan mangsa yang terhenti pernafasannya dengan menggunakan teknik tekanan di atas dada, tekanan dari luar dan bantuan hembusan pernafasan. Tujuan cardiopulmonary resuscitation atau lebih dikenali sebagai CPR dilakukan. Pertama, mengembalikan peredaran darah ke otak dan organ penting. CPR membantu mengapam darah yang membawa oksigen ke otak dan organ penting apabila jantung berhenti berdegup. Kedua, memberi peluang kepada mangsa untuk terus hidup sehingga rawatan perubatan tiba. CPR boleh melambatkan kerosakan organ dan meningkatkan peluang mangsa diselamatkan. Ketiga, menyelamatkan nyawa dalam situasi kecemasan. CPR adalah langkah kecemasan utama untuk mangsa yang jantungnya berhenti, lemas, renjatan elektrik atau sesak nafas. Keempat, mengurangkan risiko kecacatan akibat kekurangan oksigen ke otak. CPR yang dilakukan segera boleh membantu mengelakkan kerosakan otak kekal. Kelima, meningkatkan peluang pemulihan selepas jantung berhenti. Dengan CPR awal dan betul, peluang mangsa untuk pulih sepenuhnya adalah lebih tinggi. Okey, untuk langkah protokol CPR yang pertama iaitu danger, ia merupakan langkah keselamatan yang pertama untuk para penyelamat sebelum melakukan CPR. Iaitu kita kena tengok kawasan sekeliling mangsa ni sama ada ia selamat atau tak. Dia untuk memastikan keselamatan kita, keselamatan mangsa dan orang-orang sekeliling kita. So, kita kena perhatikan kawasan sekeliling sama ada dia selamat atau tak. Sebab mangsa ni kadang-kadang kita kemalangan yang berlaku kita tak boleh jangka. Dia akan datang dalam macam-macam. Jadi kita kena periksa sama ada mungkin ada wayar yang terputus ke, wayar elektrik yang terputus dekat kawasan ni, ada kesan kebakaran, asap ataupun mungkin ada bahan kimia yang membahayakan orang sekeliling dan diri kita juga. Jadi protokol langkah danger ni untuk memastikan tiada mangsa yang bertambah. Contohnya macam kita nak selamatkan orang, kita pun tak nak jadi mangsa. Jadi itu sebabnya kita kena memulakan dengan danger. Pastikan kawasan sekitar selamat. Barulah kita boleh proceed dengan protokol seterusnya lepas kita dah dapat memastikan kawasan sekitar ni selamat. Okey, sekarang ni untuk protokol seterusnya iaitu respon. Iaitu untuk kita memastikan sama ada mangsa ni sedar ataupun tak. Jadi tadi kita dah check kawasan sekeliling ni dah selamat kan. Jadi kita boleh datang dekat mangsa and tengok sama ada dia ni sedar atau tak. Jadi mula-mula kita datang dekat dia dan goyang bahu dia sikit. Lepas tu kita panggil, "Cik, cik okey tak cik? Cik okey?" Kalau cik okey, respon cik. Okey, sekarang dia tak ada respon. Kalau dia tak ada respon, kita kena segera dapatkan bantuan ataupun teruskan dengan protokol yang seterusnya iaitu airways. Ataupun kalau mangsa ni bagi respon, kita boleh biarkan dia dulu dalam keadaan selamat macam ni. Sambil tu kita kena pantau lah, dalam masa yang sama kita cuba juga dapatkan bantuan. Okey, kita proceed pada protokol seterusnya. Protokol seterusnya dipanggil airways. Airways ni kita melakukan konsep head tilt chin lift. Cara dia, kita pegang kepada mangsa, kita tolak ke bawah dan buka mulut mangsa. Kemudian andai kata ada benda asing dalam mulut mangsa, kita boleh keluarkan guna ibu jari lah. Dia dipanggil sweet finger, macam ibu jari, kelingking, jari kelingking. Okey, seterusnya protokol yang dipanggil breathing. First kali, sebelum kita melakukan berikan pernafasan pada mangsa, kita kena check dulu sama ada mangsa bernafas ataupun tak. So cara dia, kita tundukkan kepada kita, tengok, gunakan mata kita untuk melihat pergerakan dada mangsa. Kemudian kita boleh guna telinga kita untuk rasa untuk dengar hembusan nafas mangsa ataupun tidak, seperti ini. Kemudian kita boleh
gunakan pipi kita untuk rasa ataupun cek sama ada masih ada hembusan ataupun tidak pada mangsa. Okey, macam seperti sekarang ni mangsa tak ada respon ataupun tak ada pernafasan yang berlaku. So next step kita boleh bagi pernafasan mulut ke mulut. Sekarang kita akan melakukan circulation. Circulation adalah di mana kita akan pump jantung mangsa. Setelah tadi kita dah cek mangsa tidak memberikan respon dan mereka menunjukkan yang tiada pernafasan. Jadi kita akan pump jantung mangsa. Pertama sekali, pastikan gunakan tangan yang paling kuat untuk kita dan letakkan tangan lagi satu menggenggam tangan tersebut dan letakkan tangan pada jantung mangsa. Pastikan tangan dalam keadaan lurus dan bahu yang akan menekan dada tersebut. Buat sebanyak 30 kali dengan kedalaman 5 hingga 6 cm bagi dewasa. Yalah, sekarang saya akan cuba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Setelah selesai melakukan tekanan, kita akan memberikan pernafasan melalui mulut sebanyak 2 kali. Dan jika mangsa masih lagi tidak sedarkan diri, kita perlu ulangi kitaran tersebut sehinggalah mangsa sedarkan diri. Bahagian akhir dalam CPR ini adalah kita akan melakukan recovery. Setelah kita dah mengepam jantung mangsa dan mangsa telah sedarkan diri, kita akan untuk membantu mereka untuk dalam melalui proses pemulihan. So, pertama sekali kita kena letakkan tangan di atas dan juga untuk menaikkan kaki dan letakkan satu tangan di pipi. Tangan dan kaki ini bertujuan untuk menahan mangsa daripada jatuh, sebab sekarang kita akan mengiringkan mereka. So dalam keadaan ini kita akan membantu jantung mangsa untuk dalam proses pemulihan tersebut. Dan jika ada sesuatu dalam mulut dia, bila kita ngiringkan tu, dia akan memuntahkan perkara tersebut. So ini semua adalah proses-proses yang perlu dilakukan dalam CPR. Antara kesan positif melakukan CPR ialah yang pertama, untuk menyelamatkan nyawa mangsa yang mengalami serangan jantung. Yang kedua, mengekalkan aliran darah ke otak dan organ penting. Yang ketiga, meningkatkan peluang mangsa untuk pulih tanpa kecacatan otak. Dan yang terakhir sekali, ianya dapat mengurangkan risiko kematian mengejut jika dilakukan dengan segera. Baiklah, antara sebab CPR tidak berjaya, yang pertama, saluran pernafasan tidak dibuka dengan sempurna. Yang kedua, hidung tidak dipicit semasa hembusan dilakukan. Yang ketiga, mangsa tidak dibaringkan di tempat yang stabil dan juga keras. Yang keempat, kedudukan tangan penyelamat tidak tepat semasa tekanan dilakukan. Yang kelima, akhir sekali, kadar tekanan ke atas dada terlalu lembut. Itulah antara sebab mengapa CPR tidak berjaya dilakukan.